Sebagai penonton setiap video YouTube awak, kalau saya diberi pilihan berdasarkan 3 foto prabaya yang awak tunjukkan ini, pilihan utama saya sudah tentulah Hotlink Maxis. Kenapa saya pilih Hotlink Maxis? Mari kita bandingkan tawaran berdasarkan bukti daripada ketiga-tiga foto tersebut. 1. Pilihan utama, Hotlink Maxis, rujuk fail, IMG_20,260,531, _103,613 pautkan kepada titik JPG. Sebab memilih, ini tawaran yang paling berbaloi dan paling murah untuk kekal aktif lama. Berdasarkan paparan skrin, Hotlink menawarkan tempoh aktif SIM untuk 365 hari dengan harga cuma RM30 sahaja. Sebagai pengguna prabaya, pelan inilah yang paling dicari-cari sebab dengan modal RM30, talian kita boleh bertahan aktif selama setahun suntuk tanpa perlu kerap top up semata-mata nak elakkan talian mati. Sesuai sangat dengan ayat video yang awak nak rekod hari itu. 2. Pilihan kedua, SIM Digi, rujuk fail, IMG_20,260,519, pautkan kepada titik JPG. Sebab kurang dipilih, Digi juga ada menawarkan pelan aktif setahun, iaitu 365 days. Walau bagaimanapun, harganya jauh lebih mahal, iaitu RM108. Kalau dibandingkan dengan Hotlink yang cuma RM30, tawaran Digi ini agak berat untuk poket penonton video awak. Tambahan pula, status dalam gambar menunjukkan talian sedang berstatus Barrett, disekat, jadi kena bayar lebih untuk aktifkan semula. 3. Pilihan terakhir, Celcom, rujuk fail, IMG_20,260,519, pautkan kepada titik JPG. Sebab kurang dipilih, berdasarkan paparan Celcom ini, mereka langsung tidak menunjukkan pilihan untuk pelan aktif 365 hari setahun. Pilihan lanjutan masa bual yang ada hanyalah jangka masa pendek iaitu 1 hari, RM1, 3 hari, RM2 atau paling lama pun 15 hari, RM8. Kalau setiap 15 hari kena bayar RM8, setahun dah cecah ratusan ringgit. Memang tidak mesra poket untuk pelan jangka panjang. Kesimpulan penonton YouTube awak, jika awak buat video perbandingan atau ulasan di YouTube, penonton pasti akan bersetuju bahawa Hotlink Maxis RM30 untuk 365 hari adalah juara mutlak daripada segi penjimatan. Ayat yang awak minta saya bacakan hari itu, kalau aktif 365 hari, boleh bertahan lama sedikit setahun sekali, memang paling tepat ditujukan khas untuk gambar Hotlink Maxis ini.